Assalamualaikum rakan sahabat. Saya Muhammad Asri daripada Pasir Gudang, Johor. Hari ini saya nak share sikit tentang program Clean9 tadi. Alhamdulillah, saya rasa program ni program yang sangat baiklah untuk kesihatan. Bukan sekadar untuk turunkan berat badan kita je. Tapi dia mengajar kita macam mana kita nak ambil diet makanan yang betul. Ikut aturan lah maksudnya. Okey, sepanjang program Clean9 ni saya rasa badan saya bertambah, maksudnya kesihatan tu bertambah baiklah, alhamdulillah. Okey, bangun tidur pun rasa badan pun segar. Yang lagi bestnya, saya sebenarnya ada masalah lutut ni sebelah kiri ni. Sebelum ni kalau bangun tidur, nak bengkok ke, nak tegak ke, memang sakit-sakit sangat. Okey, sebenarnya saya ada masalah ACL lutut sebelah kanan ni sebelum ni. Okey, dah pun menjalani operation. Jadi, oleh kerana komitmen kerja saya ni, okey, heavy duty lah maksudnya. Kadang-kadang kena panjat tower apa semua. Jadi, bebanan tu banyak ditampung oleh lutut sebelah kiri lah sebelum ni. Jadi bila makin lama lutut kiri pula yang mengalami masalah lah. Tapi sepanjang program Clean9 ni rasa dapat macam ada perubahan lah. Okay, mungkin salah satunya berat badan saya makin menurun daripada 94 turun ke 89. Jadi mungkin rasa dekat situ lah lutut saya rasa macam tak ada kesakitan sikit lah, maksudnya kurang lah. Selain daripada tu, selain daripada produk yang dalam program Clean9 tu, saya juga ada amalkan sapu Elo MSM Gel dengan Elo Massage Lotion yang panas tu. Nampaknya ada tanda-tanda positif lah lutut sebelah kiri saya ni bertambah baik. Memang sebelum ni kalau bangun tidur memang susah masa nak bengkok, memang sakit sangat. Jadi memang terbaik lah program Clean9 ni. Assalamualaikum.